Tiba satu hari seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Dia mari kemudian menyebabkan majlis sudah penuh dengan orang, menyebabkan dia berdiri tengok tempat, tak ada tempat. Maka Nabi berasa susah kerana tak beri hormat kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu Nabi bersabda, "Qum ya fulan wa anta ya fulan." Wahai sianu, bangun. Dengan tujuan untuk memberi tempat kepada Thabit bin Qais bin Syammas. Menyebabkan sahabat-sahabat yang disuruh bangun ni berasa tak sedap kerana mereka beralih tempat. Dan orang-orang munafik yang ada dalam majlis berkenik antara satu sama lain, mengisyaratkan, oh ini cara Muhammad buat dengan sahabat-sahabat dia. Dengan satu sangkaan yang buruk, lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca ini, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu beri lapang dalam majlis, maka berilah lapang, nescaya Allah melapangkan kamu. Walaupun ayat ini ada sebab turunnya, pengajarannya berpanjangan sehingga hari kiamat. Bila kita ada dalam majlis, bila ada orang masuk, kalau ada ruang, beri ruang, beri lapang untuk dia duduk. Kecuali ketak, tak boleh nak gerak dah, itu lain cerita. Kalau ada ruang, walaupun kita rasa susah sikit, beri kepada orang yang masuk itu. Jangan duduk depa, tak boleh orang duduk kat kita, tak boleh. Kalau kita beri luang, beri tempat, Allah Ta'ala kata, "Yafsahillahu lakum." Allah Ta'ala membuka ruang untuk kamu. Yang dimasukkan, Allah Ta'ala lapangkan kamu dalam kubur kamu bila kamu mati. Setengah ulama mengatakan dilapangkan kubur kamu, dilapangkan kehidupan kamu dengan makna yang luas. Dilapangkan kepada kamu, Allah Ta'ala beri fadilat kepada orang yang beri tempat duduk kepada rakan dia. Dan jangan pula kita paksa orang bangun. Kita yang pergi ni pula jangan paksa orang. Kerana Nabi SAW bersabda, "La yuqimur rajulur rajula min majlisihi hatta yajlisa fih." Jangan seseorang itu memaksa orang lain bangun, dia nak duduk tempat tu. Jangan. Tak boleh. Boleh membawa dosa dengan sebab itu. Kecuali kalau orang tu redha nak beri tempat pada dia. Kan yang datang tu orang tua dia, orang muda, dia pondoh saja beri, itu lain. Maka yang beri itu dapat pahala. Yang beri itu dapat pahala. Jangan kita paksa orang. Dengan paksa dia bangun, kita ambil tempat dia. Itu tak dibolehkan oleh syarak. Kalau membuat Allah Ta'ala melapangkan kamu, yakni kubur kamu, melampangkan hati kamu, melapangkan kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat.